Betul kan? Betul. Tapi yang kita saya tengok dekat TikTok ke Facebook tu, tengok banyak baju tapi tak tahu masa satu tu nak pakai waktu tu. Jadi orang mantap je kan. Tapi yang mengenal tu kita dapat rumah tu. Okey, bagus. Kita nak umumkan pemenang yang pertama ni tu. Dia ni bukan orang Melaka tau. Datangnya dari Sabah. Jadi yang dari Sabah ni kata nak buat video call, betul tak? Pemenang dari Sabah. Siapa? Yang ni kita nak umumkan pemenang pertama. Iaitu siapa nama dia? Al-Surya. Dari Sabah. Dari Sabah. Okey, kita nak video call. Bukan video call, by call saja. Okey. Rekod saja. Okey, baik. Mana? Oh, nak sebut baju warna apa? Alah, Asrul. Tahu juga. Okey, sebelah pagi. Sebelah pagi, orang pakai baju warna lavender. Betul, lavender. Rasa-rasa tu tak jawab kat komen, tapi jawab dalam hati. Okey. Ada. Siapa ni? Ni, untuk baju pemenang. Okey, Al-Surya. Hello. Assalamualaikum. Salam. Sabah mari. Apa ni tu? Sabah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabah di mana ni? Saya berasal dari Sabah Sempurna. Sempurna. Sabah Sempurna. Sempurna kampung apa? Kampung Simunun. Okey. Tahniah. Kat tepi laut tu. Betul. Betul Awak teka tepat lavender. Okey, belah petang lah baju apa? Alhamdulillah. Baju apa hari tu awak jawab petang? Al-Surya. Kuning. Tak ingatlah. Kuning cair. Yang Kuning cair. Okey tu. Okey, nanti tinggalkan akaun number. Nanti kita akan transfer duit raya daripada yang rumah ketua parti kita, Tok Rauf. Okey, kita ucap tahniah pada orang Sempurna Sabah. Ya, tahniah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada pemenang kedua tu.